بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Teman-teman dikasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih melanjutkan umur kita lagi dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ni kita sambung bacaan Al-Quran kita pada muka surat yang ke-246, ayat yang ke-87 dari surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العظيم. Baiklah kawan-kawan sekalian, tersambung lagi malam ni siri yang ke-6 dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, bermula pada ayat yang ke-41. Ayat 41, ayat 42 dari kisah Nabi Yusuf, siri yang ke-6 pada malam ni. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah perihal kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf masih dalam penjara beberapa tahun lamanya. Baik tuan-tuan sekalian, setelah Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dia mengambil kesempatan bila dia diminta untuk mentakbirkan mimpi, maka Nabi Yusuf mengambil kesempatan untuk mengajak orang yang bertanyakan soal mimpi kepada dia tu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru Nabi Yusuf takbirkan mimpinya, cerita apa dia maksud daripada mimpi tadi. Baik, sambungan lagi malam ni ialah pada ayat 42 tu. Nabi Yusuf berkata kepada yang memberi minum, yakni yang dijangkanya selamat. Wa qala lilladhi, bila Nabi Yusuf alaihi salam dia pada anggapan dia an-nasaqi najin, bahawa orang yang menjadi tukang minum air pada menteri ini selamat. Qala lahu Yusuf, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berkata kepada dia, dia kata dalam keadaan dia bisik. Senyap, dia kata dia bisik kokoh, dia royak supaya orang lain tidak tahu. Apa dia kata? Dia kata udhkurni inda rabbik. Dia kata mutubik luar nanti bila mungkin kerja jumpa dengan menterimu tu, dia kata mu sebutlah kata kisah aku ni di sisi tuanmu, yakni al-malik, menteri ataupun raja,
Raja Mesir pada masa itu. Jadi tuan-tuan semua, bila dia tubik luar, orang ni tubik luar, pergi kerja dengan menteri balik, dia ni fanasiya dzalikal musa, yang menerima wasiat supaya sampaikan pesanan itu pada menteri tadi, dia lupa nak rayak cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam kepada menteri ni tadi. Fa ansahu syaitanu zikra rabbih, maka syaitan melupakan dia daripada menyebut akan cerita Nabi Yusuf itu di sisi tuannya, sisi menteri tadi. Di sini tuan-tuan dikasih sekalian, ada setengah ulama dia kata ada teguran kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf mengadu kepada orang yang akan keluar tadi, sedangkan Nabi Yusuf telah mengalami beberapa peristiwa ujian yang lebih teruk belum daripada ni, yang ditimbul dalam telaga umpamanya dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah mengadu. Sini Nabi Yusuf dia kata, sebut nama aku, rakyat cerita aku ni kepada menteri yang memerintah itu. Baik tuan-tuan semua, fa'ansahu syaitanu zikra rabbih, maka syaitan ganggu kawan ni, melupakan dia, supayanya Nabi Yusuf ini terus berada dalam penjara. Inilah dia kata, tafsir yang paling tepatnya, syaitan mengganggu orang yang dipesan itu sehingga dia ni tidak ingat nak rayak pada menteri akan pesanan itu, dengan niat dia untuk mengekalkan Nabi Yusuf dalam penjara tadi. Fa'ansahu syaitanu zikra rabbih falabitha fis sijni falabitha, maka duduklah Nabi Yusuf tadi fis sijni, dalam penjaranya, bid'a sinin, kesan daripada lupa tu tadi, kekalah Nabi Yusuf dalam penjara selama beberapa tahun. Ada ulama kata Nabi Yusuf terus berada dalam penjara di antara 3 hingga 9 tahun. Kalau kita banding dengan Nabi Ayub duduk dalam ujian selama 7 tahun. Nabi Yusuf kata ulama dalam penjara juga selama 7 tahun. Demikian juga satu orang pembesar nama dia Bukhtanasar disiksa juga selama 7 tahun. Semua ni penggunaan perkataan bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan bilangan di antara 3 hingga 10. Jadi duduk Nabi Yusuf alaihi salam tambah lagi masa dalam penjara itu, kerana tidak ada apa-apa syafaat. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala-nya, raja ni pula bermimpi. Ini di antara punca Nabi Yusuf ni boleh keluar daripada penjara. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Dan raja berkata kepada para pembesar kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 takai gandum yang hijau dan 7 takai lainnya yang kering. Wahai pembesar-pembesar, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembesar negeri Mesir ni mimma qaddarallah, dengan takdir Allah Ta'ala-nya, satu malam dia bermimpi, di mana mimpi ni tuan-tuan menjadi sebab kepada Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Keluar pula bukan keluar dalam keadaan hina, keluar dalam keadaan dia dimuliakan. Pasal apa? Nanti kita tengok depan. Dia bermimpi. Bila raja dia, menteri dia ni tuan-tuan bermimpi, dia ada rasa kagum dengan mimpi dia tadi.
Dia tengok, dia kata ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan ada 7 tangkai yang hijau. Hijau ni namanya subur, khudrin subur. Wa ukhra yabisat, ada 7 lagi yang kering. Maka kata kepada menteri ini, dia kata, ya ayyuhal malak, wahai sekalian menteriku, dia kata, aftuni fi ru'yaya, cuba kamu, dia kata, fatwakan kepada aku pada mimpi aku ni. Dan raja kata dia mimpi, maka dikumpulkanlah segala Tok Ali pada masa itu, wa kubaru daulatihi, pembesar-pembesar negara Mesir pada masa itu, segala gubernur-gubernur pada masa itu dikumpul. Faqassa, maka raja ni pun ceritalah apa yang dia lihat dalam mimpi tadi. Menteri ni tuan-tuan semua, menteri dan raja ni mimpilah maksud dia. Baik. Faqassa alaihim ma ra'a, maka dia pun ceritalah apa yang dia tengok tadi. Wa sa'alahum an ta'wilha, maka menteri ni tanyalah apakah dia takwil kepada mimpi tadi. Bila puan ni tuan-tuan semua tanya, mereka ni tak reti. Dia tak reti nak ayat lagu mana. Lepas tu dia ayat lepas daripada Tuhan kata qalu adrasu ahlam. Dia kata apa? Dia kata, wahai tuanku, dia kata pada ayat ke-44 ni, qalu adrasu ahlam. Dia kata semua ni tidak ada, dia kata hanya mainan tidur semata-mata. Pasal dia tak reti nak takbir, dia kata ni hanya mainan tidur saja. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, dan kami dia tidak tahu untuk mentadbirkan akan mimpi ini. Jadi tuan-tuan semua, menteri bertanya kepada apa dia ni, orang-orang yang dekat dengan dia, tapi mereka ni tak tahu. Maka jawapan dia pun meraba-raba. Sebab itulah raba-raba ni tuan-tuan kena bertanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu, tanyalah kepada ahli zikir itu, orang yang tahu, kalau sekiranya kamu tak tahu. Kalau kita bodoh, kita tanya ke bodoh belaka. Itu kaedah hidup. Kalau kita tak tahu, kita tanya orang yang tahu, insya-Allah kita akan dapat jawapannya. Tuhan ayat lagu tu, kalau hak bodoh waya kita tanya walau disaku oleh Sa'id, ada apa satu? Betul tak? Wayah tak tahu, walung tak tahu, Kushina walung tak tahu, semua tak tahu belaka. Jawapan dia bodoh belaka. Kalau tak tahu, tanya yang tahu. Saya kata fasalu ahla dzikri. Walaupun orang ni Hawashi, dia ni duduk dalam istana, bekerja dalam istana, dalam pejabat menteri pada masa tu, tapi mereka tak reti dalam bab mentawilkan mimpi ni. Dia tak reti. Dia berkatalah qalu adrasu ahlam, ini hanya takbir mimpi, ini hanya mainan tidur semata-mata. Ya bomak, ni hanya mainan tidur semata-mata, tak ada apa-apa arti kepada yang dilihat tadi. Tapi menteri tak percaya tuan-tuan semua. Macam mana mainan tidur begini indah ni? Maka kata apa terjadi? Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsiluni. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dari teringatkan kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Jadi hak tobik daripada penjara tadi, dia teringatlah kisah dia dalam penjara, kes yang sama. Hak ni mimpi buruh dengan roti, hak ni pula mimpi apa ni lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, ada takar hak kering, ada takar hak malam. Di tuan-tuan semua, dia bermimpi, dia pun teringat. Dia kata dalam penjara dulu mimpi apa ditakwilkan oleh Yusuf dalam penjara. Teringatlah kepada kawan lama yang dia lupa tadi. Maka pada ketika itu dia melihatlah orang yang selamat tadi, dia melihat, dia teringat balik kisah dia dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka dia katalah waddakara ba'da ummatin. Selepas dia lupa, tempoh berapa lama ni cerita Nabi Yusuf ni, manusia ni gitulah tuan-tuan ni. Dia boleh dia nak lupa selalu kat orang. Itu pada J, tu pada J, lepas tu dia lupa ke pesanan Nabi Yusuf. Tak ingat dah.
Takkan tak ingat tu biji penakih gawa dia. Tak manusia di perangai dia, bila boleh hak dia nak, dia lupa belakang orang lain. Dia hanya betul lah kata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata pada anak dia Abdullah namanya. Dia kata, wahai anakku Abdullah, dia kata, mu kena ingat, hanya orang nak jadikan kamu ni sebagai jabatan sahaja. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, orang buat kita ni supaya getok je. Getok ada orang. Dia tijo siapa di sana, dia bakal getok. Ustaz dek manusia. Tekonya nak demo cari rapat ji. Bila dia tak sip, dia buat tak cara, dia lupa. Itu perangai manusia. Tak gitulah. Dalam dunia ni tuan-tuan pun jumpa cerita orang-orang lagi ni kan. Orang yang lupa perjasa orang. Sebab tu Nabi kita pesan benar tuan-tuan semua. Kalau orang buat baik pada kita, Nabi kata fakafi'uhu, maka balaslah dia. Orang baik kita, Nabi suruh kita balas. Sebab dia pesan suruh balas? Sebab ramai orang tak balas. Tu kita tolong orang ni kan, nak harap orang balas kita terima kasih, kita tak payah. Tak ramai orang terima kasih. Di dunia sunnatullah lagu tu dah. Betul ada sejarah, saya pun ada sejarah. Tak tolong orang lagu mana pun tuan-tuan, kalau harap nak terima kasih. Macam banyak demo cerita tu lah. Cerita moyak demo tu, mahu buat satu masjid. Dah urus buat satu masjid. Kawan-kawan siap masjid, boleh guna buat semaya. Okeylah, kita pun buat hati dah, buat. Dia naik masjid, dia semulai lembu, dia tak ingat kita jumpa buat masjid. Orang lain semua dia panggil, kita tak panggil. Dia rakyat manusia. Kita bukan nak suruh terima kasih pun. Tapi kalau semulai lembu orang lain panggil belakang, panggil aku seorang, bukan nak pakai pun. Tak royak tak apa dah. Kawan, manusia ni biasa tuan-tuan, biasa je. Atau apa, tengok satu orang kampung, bahasa ibarat dia tu bahasa kampung, tapi kita boleh pakai orang dia. Dia kata, apa ustaz kita buat baik orang ni macam merok song macam merok song tahu merok song kan, dia merok song apa merok song ni kan, pas kita berlabur song ni kat pergi sudah. Kita buat baik ke orang ni, ibarat kata macam melabur sungai. Dia ada topik dekat, dia sudah dia makan ikan buta, ikan kapur, makan belakang, dia tak mari dah lah kita. Ala gitu ya tu. Nak buat baik, kita buat baik. Sudah lupa lah, sudah ingat-ingat berapa. Pasal orang tak ingat-ingat dah kita. Ni tiap-tiap tuan-tuan ni biasa ada sejarah lagi ni. Manusia tak berterima kasih pada orang. Biasa dalam hidup. Koyak siapa dia ada cerita hidup dia, mesti ada. Hari ni berkawan, esok menjadi lawan. Betul ke tak? Itu biasa dalam hidup. Baik. Jadi kawan ni hak lupa ni tuan-tuan, dia ingat balik cerita. Cerita lepas dia lupa dah, dia ingat balik. Dia kata aku duduk dalam penjara dulu, dia kata aku ditakbirkan mimpi oleh Yusuf. Dia kata wadda karaba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi. Dia kata aku akan kabarkan pada kamu dengan takwil mimpi ini, yakni dengan cara mana? Fa arsiluni, muataku pergi jumpa dengan Nabi Yusuf, yakni fab'athuni ila Yusuf as-Siddiq ila sijin. Muataku pergi jumpa Yusuf dalam penjara. Dia gilah tanya Nabi Yusuf dalam penjara ni tuan-tuan untuk takbirkan mimpi dia. Tak berkata dah. Dan nak korek, dia lagi mana pun, jauh setara mana pun dia nak korek, dia lagi. Dia boleh hak nak, dia dah tinggal. Sedek dah manusia tu. Tengok kawan ni dah nak mencari nama ni kan. Dia dah, kita tanya Nabi Yusuf dalam jin tu malah. Minta izin nu atas ambo dalam jin jumpa dengan Yusuf biar dia tahu balik mimpi ni, dia kata. Maknanya orang kita ni kan tanya orang nak, orang cari, tanya orang taksir, orang tinggal, tu biasa.
Kalau perempuan terlebar, biasa lagi ni. Terlebar ni golongan dicari, golongan ditinggal. Waktu orang nak dia cari rapat je, boleh orang nak dia tinggal. Tak nak pergi Kela, nak pergi Sukaria, nak pergi Gapo, tinggal terlebar. Kau mana? Pergi Sukaria, pergi main pula nak balik tak boleh, bayar dia omok besar. Berah pun nak habis, dah tak ada pun ke terlebar. Lepas tu, mana? Pakai apa? Biar ajak apa? Biar ajak tak nak kena tak boleh ni, biasa. Terlepas ni tanya orang nak, orang cari, tanya orang taksir, orang tahu, biasa. Tu golongan terlepas, nasib malam menipu terlepas dah, biasa. Baik, dia pergi jumpa Nabi Yusuf. Bila dia sebut cerita ni ke Nabi Yusuf, Yusufu ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Dia kira ayat Nabi Yusuf, minta Nabi Yusuf takbirkan mimpi dia tu. Nabi Yusuf tuan-tuan semua, dia cerita Yusuf, yang orang jujur, dia kata, tuduh ceritakan pada kami, terangkanlah pada kami takwil mimpi 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan 7 ekor lembu yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku dapat kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Wayaklah dia kata, wahai Yusuf, gapo dia cerita ni? Dia cerita tuan-tuan semua, Nabi Yusuf cerita ni kan, min ghairi ishtiratin lil khuruj, dengan dia tak letak syarat. Tak kata aku boleh cerita kamu, tapi kena ingat molek waktu bi aku dulu. Dah, dia tak ayat pula gitu. Dia kata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Nabi Yusuf tidak meletakkan syarat di situ. Tak letak syarat. Kalau kita buat syarat dah, dan nak kahwin boleh, tubik dulu kawan. Kalau kita tubik dulu, dan nak kita sangat kan, tubik dululah. Ada dia tu huai jawab pes selalu. Tak suruh hak nu tadi, hak ada J 2 orang tu dia dakwah dulu. Hak ni muka dia ni dakwah dah. Baik. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Dia kata, Nabi Yusuf kata, akan mari kepada kamu, dia kata, tahun-tahun yang subur, dia kata. Nabi Yusuf kata, kamu akan bercucuk tanam, kamu akan bercucuk tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Yakni kamu akan bercucuk tanam di bumi yang subur dengan hujan turun selama 7 tahun. Dia kata dia mentafsirkan lembu yang gemuk di sini dengan tahun, dia kata tahun-tahun yang mengeluarkan hasil, mengeluarkan buah, mengeluarkan tanaman dan sebagainya. Tanaman yang subur lah, tangkai-tangkai yang subur. Kemudian tuan-tuan semua, bila dia mentadbirkan mimpi wayak, kamu akan menikmati 7 tahun yang subur tadi, dan kamu berpeganglah pada tahun ni. Molek-molek Nabi Yusuf kata lagi, fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih. Mana yang kamu makan itu, yang kamu tuai itu, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nabi Yusuf bagi kaedah pula. Nabi Yusuf kata, bila bumi ni subur, bila mu boleh tuai hasil dia, fama hasadtum, hak kamu tuai hasil dia ni, fadharuhu fi sumbulih, kamu tinggalkanlah dia di tangkainya. Bapa tinggal takar tu supaya boleh tahan lama. Fadakhiruhu fi sumbulih, mutaruhlah gandum tadi dengan tangkai-tangkai dia supaya dia lebih tahan lama, dan dia tidak cepat rosak. Pasal apa? Untuk menghadapi pula 7 tahun kemarau yang panjang akan mari lepas daripada ni. Maka Nabi Yusuf ni beri satu kaedah, iaitu kata dia, mutaruh benda ni ditangkai supaya boleh tahan lama untuk kamu guna pada tahun-tahun kemarau yang akan mari lepas daripada ni. Nabi Yusuf ni seorang yang
bijak, memberi pula planning lagu mana nak selamat. Bila duduk di musim senang, untuk kita senang, juga di musim susah. Jadi dia ni seorang yang bijak keuangan lah. Tengok bagaimana nak menyara supaya orang negeri Mesir tidak mati kebuluran. Jadi tanah hasil taruh, muketai sikit je, muketai hak mana-mana mu nak makan, hak mu tak si makan tu mu tinggal situ. Sipel lah kalau kita kapur kat, sipel lah bila turun hujan lebat, ambil air hujan taruh dalam kolah. Janganlah pada musim hujan pun mandi air kolah. Hujan lebat taruh air dalam kolah, nak mandi air hujan. Apabila mandi air hujan, jadi bila mari musim kemarau nak mandi air dalam kolah ada. Sama lah kita pun, waktu duit banyak taruhlah sikit. Nanti mu tak ada pitih boleh guna pula pitih hak ni. Ni kita tak ada pitih pun kita agama, tak ada pitih pun kita agama. Janganlah gitu. Jadi kena ada lah kaedah tu. Nabi Yusuf mengajar orang supaya orang ni berjaya. Lepas tu tengok orang-orang Melayu kita ramah selok. Kalau dengan pertengahan ni ramah selok, menengah-menengah nampak duit boleh banyak sikit buat nak lalu. Yang tengok anak-anak Melayu kita tu, bila dia nego, dia suruh kaya sikit je, pitih ulang hari dah sikit sebanyak dia, mula-mula apa dia buat? Mula-mula apa dia buat? Beli kereta. Mula-mula beli kereta. Lepas beli kereta, bini. Ni bagai wajib. Mula-mula beli kereta, lepas beli kereta, bini. Tidak kata nak bayar dulu hutang kepada pembekal. Ambo tanya satu orang tuai kedai, pakai hardware. Kata dia mau duk mai hardware besar-besar ni. Ada orang hutang dengan dia. Dia kata puak-puak demo dia kita lah. Puak-puak demo dia kata kalau boleh pitih tak? Tak ada pitih nak awak hijau duit tak ada. Mai kredit dengan aku dia ada. Sini. Boleh kelih lari. Lari dulu pada waktu apa? Mula-mula beli kereta. Lepas tu bini. Lepas tu slow. Lepas tu lah orang kita tak pandai. Dia patut boleh pitih dekat sesautai dulu. Lepas tu barulah kita fikir benda lain. Gaduh dah. Nak bini dua dekat tukar kereta dengan bini dua. Kita kaji besar ke saya kita mu demo nego jadi duk berani sangat orang kata. Berani ni lelah bawah. Kereta maha mana bawa laju telajak ceru dengan pagi wajib muncul pun. Supaya juga menego. Kita besar dia. Kita kata kalau demo nak nego nak pusing lagu mana pitih orang nak hutang pun kata jangan dia masuk waktu asar. Sekat Zuhur sudah. Dia masuk asal dia agak demo. Pehel Zuhur asal tu. Ambil kayu pergi letak tengah panah. Kalau ada bayar duduk bawah masuklah Zuhur. Kalau dia bayar ni panjang pada kayu, maknanya asal. Jangan bui bayar panjang pada kayu. Maksud saya ialah nak berhutang lagu mana berhutang, tapi jangan lebih daripada nilai aset yang kita ada, jaminan kita. Misalnya tuan-tuan ada tanah, ada rumah nilainya 1 juta. Apabila tuan-tuan nak berhutang nak gapo, sekiranya berlaku apa-apa, jual 1 juta sesah hutang orang. Itu bagus. Kalau benar mu berhutang 2 juta, aset mu ada 1 juta, jual mu pun tak klik modal lagi, kamu jumpa dengan lelah. Janganlah kita terlampau berani sangat. Kalau kita dua tu bini sah apa dia tu kamu sehari tadi beli kereta. Bukan salah beli kereta, lah dulu kupu-kupu duit banyak tak belilah. Nak beli nak bini pak boleh juga kupu banyak dulu tu ada orang itu. Biarlah jalan tu lah jalan tu. Daripada sini siapa kau baca, ahli sini baca, lepas pada cabai pak kau berkhia di sini baca. Mana tu biar dia mati,
Tinggal bini nak masuk 5. Bini nak masuk 5. Hutang lebih kurang dekat 8 juta. Tinggal pitih RM200. Bukan 20,000, bukan 200,000, bukan 200 juta. Pitih tinggal, apa tanya? Dia panggil kita dulu jadi orang tengah anak beranak dia lah. Kita kira. Apa kata bini-bini duduk sebelah, anak-anak duduk setopok-setopok. Jadi apa tanya? Hanya sepupu hidup berlama. Mana bini 5 tu? Dia kata kamu pusaka 4 rupanya 5. Kita pun tanyalah Tina ni. Nombor 1 kita, nombor 2 ni, nombor 3 ni, nombor 4 ni. Tengok kita ni gini ustaz, kita ni dia hutang duit kita 300,000. Dia janji bila boleh hutang projek nak cerai asal nak ambil kita waktu nombor 4. Ayat hidam kereta 700,000 ada seputih dia pakai. Hot lain sedang ayat lah mesti sport banyaklah dia pakai. Jadi tu bila malam mati, malam lepas pada mati panggil apa tu, abang kata okey lah ni kita setara dulu hutang. Kata ustaz kereta daripada tangga tu hutang berlaku. Anak dia tulis lah so kamu. Abang kira. Lepas tu abang tanya lagi hutang orang tu, hutang orang ni, hutang tu, hutang ni. Tubik malam tu lebih kurang 5 juta hutang. Ni hutang orang ni. Lepas tu bila orang tahu kita tu jadi orang tengah kan, dia pakat telefon kita. Kamu campur-campur semua, campur-campur dekat kalapet. Dia nak tanya malam tu berapa duit dia tinggal. Dia kaya pitih dia tinggal RM200 tu depan ustaz tu. Atas meja depan ustaz tu lah pitih hak tinggal dia tu. RM200. Pasal apa tu? Tak kena formula. Patutnya kerja dulu, biar kaya dulu, ada pitih dulu, barulah kita boleh gilah lain. Nabi Yusuf bersedek kan, mu tanah padi, mu tanah ganda, mu simpan dengan takar-takar, nanti mu musim kemarau mu boleh makan. Dan kita orang nego tu kena ingat molek kemarau bila-bila masa boleh terjadi. Tengok COVID-19, COVID-19, banyak mana kemarau. Kau pakai kereta beratus ribu, kau gaji puluh ribu, bagi COVID setahun tak boleh jalan, tak boleh buat kerja. Apa jadi tuan-tuan semua? Balik dia habis segala manusia. Kemarau depan, hak tu kena belajar. Nabi Yusuf ni seorang ahli ekonomi ni, dia besar dia tengok sini ni. Fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit saja yang kamu nak makan. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sukar, kecuali sedikit daripada apa gandum yang kamu simpan. Lepas mu taruh moleknya kemari pula depanmu 7 tahun yang sulit sekali, dia kata, dan situlah kamu akan guna apa yang kamu simpan sebelum daripada ni. Nabi Yusuf besar lah, besar takbir mimpi dia tu lagu tu. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka mula memeras akan hasilnya. Baik. Wa qala al-maliku tuni bih. Maka berkatalah menteri, bawalah dia kepadaku. Teka tu bila dengar takbir mimpi lagu ni tuan-tuan, kata kepada Raja Mesir tadi, wak mari Yusuf tu jumpa dengan aku. Jadi Nabi Yusuf tubik dari penjara dengan kemuliaan, bukannya tubik dengan keadaan orang panggil atas dasar mencari belas ihsan. Tidak, Nabi Yusufnya dia tubik dalam keadaan penuh dengan kemuliaan atas panggilan daripada menteri yang memerintah pada masa itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah kita ni pada
kuliah kita akan datang biiznillah taala pada ayat yang ayat yang ke-50 insya-Allah ayat 50.